Terima kasih. So, jadi tuan-tuan dan puan, itu dia tak ada isu dewan. Isu setinggan, isu masalah perumahan tuan-tuan dan puan di Ampang banyak telah kita selesaikan. Walaupun ianya sulit untuk kita selesai tuan-tuan dan puan, kita tersepit di antara menjadi kerajaan dan mementingkan kehendak setinggan-setinggan ini. Waktu Hertoyo tuan-tuan dan puan, dia sibuk kempen setinggan sifar. Setinggan sifar, tapi rumah pun sifar. Setinggan dirobohkan, rumah dia tak kasih. Sekarang kerja kita nak cari rumah. Macam mana nak cari rumah? Rumah dia. Tuan-tuan dan puan-puan. Rumah dia berapa bilion masuk surat khabar? Berapa bilion? Mari kita ramai-ramai pergi rompak dia kan. Kita pergi rampas rumah dia. Satu ambil pintu, satu ambil tiang kita buat rumah dekat Ampang ni. Jadi ini di antara dasar-dasar kerajaan lama yang mana menyakitkan kita, menyulitkan kita untuk menerus kemajuan, membuat kemajuan dalam Ampang ini khususnya dan Selangor amnya tuan-tuan dan puan-puan. Tapi saya sangat berbangga dengan warga Ampang yang amat prihatin dan sungguh amat memahami keadaan kita yang sulit ini. Disepit ditelan mati mak, muntah mati bapa. Saya tak pandai sangat berperibahasa, tapi alhamdulillah lah yang ini saya tahulah. Jadi kita dalam keadaan tersepit. Kalau kita tak ikut cakap rakyat, memang rakyat telah teraniaya. Kalau kita tidak memberi lebih, kerajaan pula teraniaya. Jadi bagaimana jalan tengah yang harus kita ambil? Jadi alhamdulillah warga Ampang amat matang dari segi ini tuan-tuan dan puan-puan. Bila saya dan YB Azmin menghadapi keadaan sedemikian, kita panggil dua kumpulan, pemaju satu kumpulan dan penduduk satu kumpulan. Kita duduk berbincang bagaimana kita hendak mengatasi masalah-masalah yang diberikan kepada kita. Inilah di antara langkah-langkah yang kita ambil. Sekarang ni banyak yang telah kita selesaikan dan banyak juga lagi yang belum selesai tuan-tuan dan puan-puan. Masalah rumah, masalah COB, masalah tanah bertindih. Ini antara masalah-masalah yang sangat banyak di kawasan Lembah Jaya. Jadi saya cuma minta tuan-tuan dan puan-puan bersabar. Bersabar, memberikan kita masa. Kita perlukan masa untuk membetulkan keadaan ini. Kerana keadaan ini sangat sulit untuk kita rungkai. Kadang kita kena buka fail bertahun-tahun tuan-tuan dan puan-puan. Nak cari siapa yang menjadi dalang dia, siapa yang kasih masalah. Bukannya senang tuan-tuan dan puan-puan. Kita kena tanya jabatan kerajaan, bagaimana perkara ini boleh berlaku, bagaimana ianya boleh terjadi, dan bagaimana harus kita rungkaikan, bagaimana kita harus selesaikan masalah-masalah yang kita depani tuan-tuan dan puan-puan. Jadi itulah yang kita sekarang cuba kita tangani, dan insya-Allah lebih lagi baik, perancangan-perancangan yang lebih mantap akan kita berikan kepada rakyat negeri Selangor dalam tahun kedua ini tuan-tuan dan puan-puan. Cuma kita minta tuan-tuan dan puan-puan doakan agar kami semua sihat dan dapat berkhidmat lebih panjang tuan-tuan dan puan-puan, agar tuan-tuan nasib tuan-tuan dan puan-puan terbela khususnya di Ampang dan di Selangor tuan-tuan dan puan-puan. Jadi begitu juga tuan-tuan dan puan-puan, saya beri kata jaminan tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah kalau inilah cara tuan-tuan dan puan-puan memberikan sokongan kepada kami, insya-Allah saya yakin insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan akan terus berjuang dengan kami demi menegakkan keadilan. Hak-hak rakyat tuan-tuan dan puan-puan banyak lagi yang belum kita kecapi atau nikmati tuan-tuan dan puan-puan. Hak persekolahan kita tak tentu hara. Keadaan sekolah masih terombang-ambing. Keadaan sekolah masih tidak seperti negara maju. Keadaan sekolah masih retak-retak, kerusi meja tak cukup, peralatan tak cukup, buku sekolah tak cukup, guru tak cukup. Ini keadaan sekolah kita. Apakah dikatakan hak rakyat? Jadi hak rakyat Malaysia adalah untuk mendapat satu sistem persekolahan yang bertetapan bagaimana kita kata kita negara maju tuan-tuan dan puan-puan. Sekolah yang bermutu tinggi, dasar pelajaran yang bermutu tinggi, guru-guru yang bermutu tinggi. Ini akan dapat membina negara untuk membimbing anak-anak kita tuan-tuan dan puan-puan. Kita selalu memperjuangkan, kalau ada guru-guru di sini, memang kita memperjuangkan agar gaji guru itu dinaikkan tuan-tuan dan puan-puan. Ada cikgu tak kat sini? Ada?
ada kurang cikgu kat sini. Kerana kita rasa bila seorang guru itu diberikan satu pengiktirafan dengan gaji yang berpatutan yang tinggi, tuan-tuan dan puan-puan, ianya akan menjadi satu pekerjaan first choice job. That means kerja pilihan utama, bukan kerja yang terakhir. Pilih ni engineer tak boleh, lawyer tak dapat, doktor tak dapat, barulah nak jadi cikgu. Bagaimana kita nak muliakan kerja cikgu itu, tuan-tuan dan puan-puan? Jadi di antaranya adalah untuk menaikkan taraf gaji guru-guru ini. Dan kita dapati guru lelaki pun berkurangan dalam arena ini. Kenapa, tuan-tuan dan puan-puan? Kenapa? Bukan pasal orang lelaki nak kahwin 2 ke 3, nak naik gaji banyak, tapi pekerjaan guru itu harus diberi pengiktirafan. Satu kerja yang mulia, mendidik anak-anak kita menjadi manusia. Jadi mereka harus diberi pengiktirafan, tuan-tuan dan puan-puan. Itu dasar pelajaran kita. Bagaimana pula dengan hospital kita? Masih lagi jauh daripada negara, tahap negara maju. Bahan-bahan asas, struktur asas pun tak siap lagi. Tak ada apa yang kita kehendaki. Dah, yang asas dah tak ada, katil tak cukup, hospital tak cukup, hospital kecil, guru doktor tak cukup, pakar tak cukup. Nak buat swasta pula, tuan-tuan dan puan-puan. Ada logik tak? Orang tak sekolah pun boleh fikir. Yang perkara asas tak settle lagi, belum diberes lagi perkara yang asas, nak meningkat ke atas satu tahap yang lebih tinggi untuk menswastakan hospital-hospital kita. Jadi inilah di antaranya kita lihat pemimpin Barisan Nasional, menteri-menteri kita seolah-olah dia pergi sekolah, pergi belajar separuh jalan. Separuh jalan tak habis, separuh jalan dia fikir buat duit, dia masuk poket. Itu sahaja kerja dia. Itu di antara perkara-perkara asas, tuan-tuan dan puan. Saya mau sebut tentang jalan raya, tuan-tuan dan puan. Jalan raya hak asas penduduk kita ataupun rakyat Malaysia pun teruk kalang kabut. Dengan jamnya, dengan tak teraturnya, perancangan yang sungguh lumpuh, tuan-tuan dan puan-puan. Juga kita nak sebut di sini tentang sistem pengangkutan awam kita pun belum beres lagi, tuan-tuan dan puan-puan. Pengangkutan awam itu harus menjadi satu public service, satu perkhidmatan awam yang mana membantu kita semua untuk bergerak dari satu tempat ke satu tempat. Bas pun tak beres. Bas datang sekejap 1 jam 1, sekejap 2 jam 1. Yang buruk, yang tak ada yang boleh berjalan dengan eloknya. Perkara asas pengangkutan ini, pengangkutan awam pun tak terberes. 52 tahun negara ini dan 52 tahun merdeka, 52 tahun UMNO Barisan Nasional memerintah, kita masih lagi dalam takut negara-negara yang belum maju, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi inilah di antara asas-asas hak rakyat, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi ini menjadi objektif kita ataupun janji kita untuk terus memperjuangkan hak rakyat di atas perkara yang dasar saja, tuan-tuan dan puan-puan. Dan dengan ini kita minta, tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya kita hendak dapatkan perkara asas yang lebih bermutu tinggi untuk meningkatkan lagi mutu kehidupan rakyat Malaysia, maka kita minta tuan-tuan dan puan-puan terus menyokong Kerajaan Pakatan Rakyat di bawah pimpinan Dato' Seri Anwar Ibrahim ke Putrajaya, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi dengan itu, tuan-tuan dan puan-puan, saya sekali lagi ucapkan terima kasih kepada semua telah membantu untuk menguruskan, menganjurkan, membuat persediaan program ini, dan juga tetamu undangan pada hari ini. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Angkatan Muda daripada Gombak dan Ampang, dan tetamu kita Dato' Zaid, dan juga kita ada Encik Khalid Jaafar, pimpinan negeri, Ketua Pimpinan Negeri Melaka bersama kita, dan juga beberapa lagi tetamu-tetamu dari cabang-cabang yang lain bersama kita pada hari ini. Dengan itu, tuan-tuan dan puan-puan, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.